Dadah maut lebih kuat daripada heroin beratus kali ganda meragut nyawa penagih satu demi satu dan menghancurkan badan mereka. Apa yang lebih pelik, ia dicampur dalam ubat-ubatan palsu, sedangkan para penagih langsung tidak mengetahui tentangnya. Apakah kisah dadah Cyclorfin yang menyerbu jalanan London setelah puluhan kematian? Pertubuhan-pertubuhan berkaitan memerangi ketagihan di Britain telah mengumumkan tentang penyebaran dadah sintetik amat berbahaya di jalanan London yang dikenali sebagai Cyclorfin. Dadah ini diklasifikasikan sebagai salah satu opioid sintetik yang kekuatannya melebihi heroin sebanyak kira-kira 200 kali dan dianggarkan seramai 13 orang terbunuh di London sepanjang tahun lepas akibat pengambilannya. Namun ramalan melebihi angka ini dengan banyak, disebabkan kesukaran mengesan Cyclorfin dalam ujian forensik kerana bahan tersebut mereput dengan pantas dalam badan selepas kematian. Yang mengejutkan tentang dadah ini ialah penagih tidak memintanya, tetapi ia dicampurkan ke dalam ubat-ubatan palsu tanpa pengetahuan mereka. Menurut akhbar British Metro, Cyclorfin digunakan oleh pengedar dalam bentuk serbuk putih untuk dicampur dengan dadah lain seperti heroin atau kokain, atau dimasukkan ke dalam ubat palsu seperti oksikoden, yang menyebabkan dos mematikan tanpa pengetahuan pengguna. Dadah ini dipromosikan melalui aplikasi Snapchat, yang memudahkan penyebarannya dan mempercepat penularannya di jalanan. Adakah kerajaan Britain mampu mengawalnya sebelum situasi semasa meletup?